Walaupun aku buat part time, aku takkan potong harga orang. Servis full overhaul 200.5 ataupun 300 nak murah cari orang lain. Ini memang betul. Okay, so jual murah ni dia lebih kepada ketagih jual murah. Okay, jual murah ni dia under value lah. Bermaksud dia jual lebih murah daripada harga pasaran lah. Sebagai contoh, dia bagi package overhaul RM80, RM90. Dia boleh buat benda ni, tetapi benda ni not sustainable. Sebab orang kenal dia sebab murah. Satu hari nanti, bila dia sedar apa yang dia buat tu kesilapan, and then dia nak naikkan costing, kemungkinan besar orang pun takkan ambil dah dengan dia. Sebab orang ambil dengan dia sebab murah tu je. Dan kalau dia buat benda murah macam ni, kemungkinan besar dia juga akan bohong staff dia. Kenapa dia akan bohong staff dia? Dia tak boleh bayar gaji, dia tak boleh bayar EPF. So macam mana dia nak bayar benda tu semua? Sebab dia dah berada dalam ketagihnya jual dengan murah. Dan jual murah ni betul, dia boleh dapatkan pasaran, tetapi pasaran yang mendekati dia adalah pasaran yang mendekatinya atas sebab murah tu. Esok kalau dia kembali kepada harga yang normal, maybe orang tak mau. Jadi, orang beli atas sebab dasar murah. Dan benda ni tak boleh sustainable. Nak buat murah boleh. Orang kata apa, buat promosi. Sama ada sebulan sekali ke ataupun untuk pelanggan yang sedia ada ke. Ataupun yang mana orang kata apa, melanggan perkhidmatan kita. Contoh, dia beli aircon dengan kita. Lepas tu next servis tu hampa nak bagi dengan harga yang promosi. Yang tu make sense lah. Tapi ni kalau daripada Januari sampai ke Disember promosi. Itu you ketagih jual murah lah. Memang akan makan balik. Dia akan makan balik entiti ataupun perniagaan tersebut lah. Yang ni kalau kita kata meniaga lah. Kalau dia buat secara hobi ataupun kerja amal, tak mau kata apalah, tu terpulang kat dia lah. Okey, itu saja. Baguslah abang ni, dia mengikut pada orang kata apa, harga pasaran. Okey, itu saja. Thank you. Bye-bye.